Okey, kaf sama dengan consonant K, vocal U. Okey, lepas tu consonant koma struk terbalik tu. Ku. Okey, jangan ku. Ku jangan panjang. Ku. Ku. Macam lekat tu. Okey, seterusnya. Jangan ku, jangan ku. Okey, matikan terus. Okey, kaf sama dengan K, vocal U, consonant H. Ku. Jangan sebut ku. Melayu kukuh. Dia kukuh, Melayu kukuh. Bukan kuh. Ku. Okey, ha dia ada sifat apa? Ingat sekali lagi, ha dia ada sifat apa? Hams dan juga rakha. Wa ku. Ku. Bukan kuh nah, ku. Okey, boleh tak? Ku. Okey. Baik, seterusnya kaf sama dengan K, vocal U, consonant L. Consonant L nah. Bukan baca kul. Pukul berapa? Pukul. Kalau orang Melayu pukul, orang Tera pukul. Pukul itu apa? Tabuh orang tu. Buat orang pukul. Pukul. Bukan pukul lain tak? Pukul berapa? Okey. Rangkul. Jangan kul. Kul tak mah. Kul. Okey, seterusnya kaf sama dengan K, vocal U, consonant N. Kun. Nun tu dia ada sifat apa? Tawassut dan kun.